Jadi akhirnya, rider pun terpaksa tanggung kerugian barang tadi. Duit habis, minyak habis, masa pun habis. Okay guys, ni nama Muhammad Syahidan. Dia kita angkat call dia. Hello bang. Assalamualaikum. Salam ni bang. Ya, sedang on the way mana kat kedai Syekh Bandar Labuan tu? Aha, okey. Ya, ni saya minta tolong sekejap kan dekat abang belikan barang saja. Beli So, barang? lepas abang dah beli, abang hantar ke hospital. Nanti so, bila abang boleh tolong, saya kasih tip lebih lah dekat abang dalam 100. Beli barang apa bang? Okey, nanti tu barang nak belikan, saya hantar list saja dekat ni WhatsApp. Abang bagi nombor WhatsApp abang bang, sekejap berapa? 01. Tak apa bang, abang bagi tahu jawab nak beli apa ni. Sebab saya Okay, apa dengan Grab ni bang? Ni saya minta tolong belikan kulfi buah yang buat kanak-kanak. Okey. Sama lagi touch and go e-wallet pin 200. Oh, abang kena top up kat saya bang. Sebab saya memang tak ada duit cash apa semua, saya tak ada ni. Bang, sekarang ni dekat hospital ada duit cash saja bang, tak tahu nak transfer. Ni saya minta tolong sekejap saja bang dekat abang. Oh, tak boleh bang. Saya memang tak ada cash ni. Saya memang tak ada cash ni bang. Sorry sangat bang. So abang kira ada duit cash berapa dalam poket sekarang? Saya memang tak ada cash. Saya semua dekat GrabPay je. Cash tak ada langsung kat tangan. Ya ke abang senang sekarang cakap jujur saja kan? Saya minta tolong sangat ke bang? Ya bang, saya jujur ni bang. Kalau saya ada, saya tolong. Masalah saya tak ada ni bang. Okey abang sekarang kira ada duit cash berapa dalam poket? Saya tak ada cash. Ya ke? Ya betul bang. Saya minta tolong sangat bang, minta tolong sekejap saja macam tu. Ya bang. Ada tak? Masalah saya tak ada. Kalau ada saya bantu. Masalah saya tak ada langsung ni bang. Sebab saya baru start ni. Saya memang tak ada cash langsung ni. Saya minta tolong sekejap saja. Yelah nak minta tolong bang. Tapi okey tak apa bang, macam ni. Saya pergi hospital, saya ambil cash kat abang. Itu je yang saya boleh tolong. Masalahnya saya sekarang dekat hospital ada duit cash saja bang. Yelah saya pergi hospital, saya ambil cash kat abang dulu. Saya pergi beli. Ya. Customer mula goyang. Kejap lagi customer pening kepala, dia cancel. Tengok tak? Sekejap lagi dia cancel. Kalau dia tak cancel tak apa, kita ambil RM3 kat dia. Kan betul, scammer berleluasa guys. Okay guys, untuk kawan-kawan yang bawa Grab, layan je macam tu. Jangan cakap boleh beli. Okay, thank you so much. So seterusnya kita next terus pergi ambil. Let's go. Tadi kita ada tengoklah satu klip video ni yang didakwa scammer ni cuba tipu abang rider. Jadi pada korang yang tak faham macam mana scam ni terjadi, jom saya jelaskan. Saya tahu ni pun sebab pernah dengar sendiri dari pengalaman rider lah yang dah pernah kena dengan benda ni. Okey, biasanya scam ni bermula dengan pesanan biasa dalam aplikasi. Pelanggan atau scammer ni dia akan order lah makanan macam biasa. Jadi rider pun ambil order tu tanpa syak apa-apa sebab macam normal je kan. Tapi bila rider hampir sampai atau tengah buat penghantaran, pelanggan ni akan message atau call secara peribadi macam dalam video yang kita tengok tadi. Pelanggan ni akan minta tolong rider ni belikan sesuatu di 7E atau mana-mana kedai sebenarnya yang lain lah. Kononnya mereka ni tak boleh nak keluar rumah atau mereka kata tu barang penting yang terlupa nak order. Macam dalam video yang kita tengok tadi, scammer ni dia minta belikan Cool Fever untuk budak dan Touch and Go e-wallet pin sebanyak RM200. Lebih kurang gitulah. Sebenarnya yang dia nak cuba scam abang rider ni adalah top up Touch and Go tu je. Kalau kita dengar tadi, nilai pin Touch and Go e-wallet tu sebanyak RM200. Kemudian, scammer ni dia pandai main psikologi orang ni. Kalau rider ni termakan dengan apa yang dia cakap, senang-senang je pin Touch and Go tu jatuh pada tangan scammer ni. Sedangkan rider ni belum pun jumpa lagi dengan scammer ni yang kononnya pelanggan. Jadi akhirnya rider pun terpaksa tanggung kerugian barang tadi. Duit habis, minyak habis, masa pun habis. Dan lebih sedih lagi, tak ada cara untuk tuntut semula bayaran tu daripada platform. Sebab transaksi luar daripada aplikasi memang tak dilindungi. Jadi saya nasihatkan kepada abang-abang rider kita yang berjuang cari rezeki untuk keluarga tu, hati-hatilah jika ada kes biji macam ni. Please jangan tolong. Kalau nak jaga rating sangat, buat je cara macam abang rider dalam video tadi. Kata, kita pergi ambil duit dia dulu, barulah kita boleh pergi beli barang yang dia minta tu. InsyaAllah rating tak akan jatuh.